everyday goes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membuat satu pembentangan yang bertajuk Feminisme Islam dan Kesannya kepada Pemikiran Islam. Feminisme ialah gerakan yang menuntut persamaan hak wanita dan muncul sebagai reaksi terhadap ketidakadilan serta diskriminasi, khususnya berdasarkan pengalaman wanita barat pada zaman gelap yang hidup di bawah penindasan gereja dan tidak mempunyai hak asasi. Istilah feminisme berasal daripada perkataan Latin iaitu femina dan berkembang sebagai satu fahaman di barat pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Gerakan ini mencapai kejayaan apabila wanita barat memperoleh hak mengundi pada tahun 1920 dan seterusnya memperjuangkan persamaan gender secara menyeluruh. Namun, tuntutan tersebut dianggap tidak selaras dengan masyarakat Islam kerana ajaran Islam sejak awal telah memuliakan dan memberi kedudukan yang sewajarnya kepada wanita berdasarkan fitrah mereka. Justru itu, umat Islam tidak memerlukan gerakan feminisme barat ini. InsyaAllah, ini kita akan tengoklah berkaitan dengan apa matlamat penubuhan feminisme itu sendiri. Jadi tengoklah. Yang pertama yang disebutkan matlamat penubuhan feminisme ini, yang pertama adalah menuntut persamaan hak dengan lelaki. Sebagai contoh, menuntut hak dalam segi pendidikan, politik, kepimpinan, pekerjaan dan perundangan. Dan apa yang mereka katakan, segala perkara yang menghalang keterlibatan wanita perlu dihapuskan. Segala perkara yang melibatkan wanita dan menghalang wanita daripada terlibat perlu dihapuskan. Yang kedua, menghapuskan sistem patriarki. Jadi kita tengok apa itu sistem patriarki. Kalau ikutkan Kamus Dewan Bahasa, disebut patriarki ini satu sistem masyarakat yang mana kekuasaannya sebahagian besar berada pada lelaki. Jadi wanita tidak mahu perkara ini berlaku. Wanita mahu sistem ini dihapuskan. Dia tak nak lelaki ini berkuasa sehingga menindas wanita. Jadi yang ketiga, pembebasan wanita daripada penindasan sosial, budaya dan psikologi. Ada setengah masyarakat ataupun orang yang berpendapat bahawa wanita ini hanyalah sekadar bekerja untuk berperanan sebagai kerja-kerja domestik semata-mata. Sebagai contoh, si rumah, itu sahaja. Tapi bagi feminisme, dia nak menghapuskan sistem ni. Dia nak pembebasan ini. Sebab apa? Sebab dia cakap wanita ini dia ada hak dia. Wanita ni boleh tentukan hal tuju mereka, kerjaya mereka dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang keempat, berkaitan dengan menstruktur sistem sosial, pendidikan, perundangan dan sebagainya. Mereka bermatlamat untuk ubah sistemkan balik sistem sosial kita ni. Sebab apa? Mereka kata melalui perubahan sistem inilah di mana keadilan itu dapat diberikan kepada wanita. Seandainya sistem ini masih sama, maka wanita itu masih lagi berada di kawasan yang tertindas. Kita boleh tengok beberapa contoh lah yang ada, yang mana tujuan mereka, matlamat mereka ini adalah, yang pertama, sebagai contoh, larangan berpoligami. Mereka tidak suka. Mereka menganggap bahawa poligami ini menindas puak wanita. Lagi hak talak juga mereka tidak menerima. Sedangkan itu syariat daripada Islam, syariat daripada Al-Quran. Tapi mereka tidak menerima. Sebab apa? Mereka kata, kalaulah lelaki ada hak, wanita pun ada hak. Begitu juga dengan harta pusaka, menuntut kesamaan harta pusaka. Lagi berkaitan dengan kahwin lain agama, mereka berpendapat bahawa itu dibenarkan. Dan lagi berkaitan dengan ijab dan qabul, mereka juga berpendapat bahawa ijab dan qabul ini andai kata lelaki boleh, perempuan pun boleh. Jadi itulah antara matlamat penumbuhan feminisme. Kalau kita tengok balik, banyak adalah perkara yang baik, dan kalau kita telusuri dengan betul-betul, kebanyakannya bertentanganlah dengan syariat Islam itu sendiri. Hari ini kita akan lihat kepada pandangan Islam terhadap fahaman feminisme. Okey, kita pergi kepada poin yang pertama. Poin yang pertama adalah Islam adalah sebagai agama yang syumul. Islam ni dia menjaga hak semua penganutnya, termasuklah wanita. Kedatangan feminisme ni dianggap sebagai satu cabaran yang perlu dinilai serta dibendung jika ia bercanggah dengan pendapat Islam. Poin yang kedua adalah martabat wanita dalam Islam. Okey.
wanita ni dia dianggap sebagai insan yang mulia dan bermaruah. Lelaki dan wanita sama dari sudut nilai, kemanusiaan, ibadah serta ganjaran di sisi Allah. Perbezaan hukum ni bukanlah penindasan, tetapi ia berasaskan fitrah, tanggungjawab dan juga maslahah di dalam Islam. Okey. Islam ni dia memberi hak kepada wanita dalam pendidikan, pemilikan harta, perkahwinan, warisan dan perlindungan undang-undang sejak daripada 1400 tahun dahulu. Okey. Poin yang ketiga adalah feminisme versus prinsip Islam. Okey. Di dalam feminisme ni dia terdapat tuntutan yang selari dengan prinsip Islam seperti menentang kezaliman, keganasan dan diskriminasi. Tetapi di dalam feminisme ini yang berpaksikan falsafah sekular dan kebebasan mutlak ditolak oleh Islam. Feminisme barat menjadikan akal dan pengalaman manusia sebagai sumber, manakala Islam menjadikan wahyu sebagai autoriti tertinggi, iaitu sebagai sumber yang utama di dalam pemikiran. Seterusnya, keadilan dan kesaksamaan. Islam menegaskan konsep adlu, iaitu pemberian hak berdasarkan keperluan, kemampuan dan tanggungjawab. Sebagai contoh, pembahagian warisan dan tanggungjawab nafkah bukan diskriminasi tetapi selaras struktur keluarga Islam. Seterusnya, Islam menolak tafsiran feminisme yang menganggap semua perbezaan sebagai satu penindasan kepada mereka. Okey. Poin yang terakhir adalah feminisme Islam. Usaha menafsir semula teks agama untuk membela hak wanita dan menentang budaya patriarki. Islam mengiktiraf pembetulan tafsiran agama yang salah, tetapi mestilah yang pertama tidak menolak nas qat'i, yang kedua berlandaskan wahyu bukan ideologi luar, dan yang terakhir adalah mengikut kaedah usul fiqh yang sahih. Jika ia bertentangan dengan hukum syariah, ini bukan islah tetapi pengaruh ideologi asing, iaitu ideologi barat. Baiklah, untuk perbatangan seterusnya, kita lihat kepada kesan kepada pemikiran Islam. Feminisme Islam ini, apakah kesan kepada pemikiran Islam? Jadi, gerakan feminisme Islam ini cuba tunjukkan banyak ketidakadilan berlaku kepada wanita dalam masyarakat Muslim. Bukan punca daripada ajaran Islam, tetapi akibat cara memahami ajaran Islam itu sendiri. Dia dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang lama. Sebagai contoh, antara kesan positif feminisme Islam ini ialah wujudnya kesedaran bahawa ajaran Islam sebenarnya sangat menitik beratkan, sangat ambil berat tentang kewanitaan, tentang wanita. Jadi bermakna Islam tidak menindas wanita. Sebagai contoh, dari segi tuntut sudut pekerjaan, yang mana pada pemikiran dahulu bahawa pekerjaan hanyalah perlu dilakukan oleh orang lelaki saja. Namun kerana perempuan tidak boleh bekerja, kena duduk di rumah sebagainya, seperti ada hadis yang bermaksud wal mar'ah ra'iyatun ala bait ba'liha, seorang isteri bertanggungjawab dalam rumah suaminya kerana dialah yang memimpin urusan rumah suaminya itu. Jadi di sini menunjukkan bahawa sepatutnya perempuan kena duduk di rumah saja, tidak boleh kerja sebagainya. Tapi feminisme Islam datang, dia menuntut bahawa perempuan sebenarnya boleh bekerja. Sebagai contoh, ambil kisah dahulu di mana Sayyidina Aisyah telah menjadi pemimpin dalam peperangan, dan banyak lagi sahabat Nabi pada orang lalu, orang yang hebat pergi sebagai pemimpin. Dan dapat juga sebelum ni yang mana sepatutnya penyebaran ilmu dilakukan hanya oleh ustaz-ustaz saja. Namun feminisme Islam ni dia bawa agenda bahawa penyebaran ilmu ni bukan hanya ustaz, yakni para lelaki saja, tapi asatizah, para perempuan pun boleh menyebarkan ilmu pengetahuan. Jadi maka di sini lahirlah banyak-banyak ilmu-ilmu yang terkenal seperti Ustazah Alimatul Dayus, Ustazah Asma Harun dan sebagainya. Itu antara kesan positif feminisme Islam. Jadi kita tengok apakah kesan negatif feminisme Islam. Walaupun ada wujud positif,
mesti ada kesan negatif dia. Jadi sepanjang ringkasnya, walaupun digelarkan feminisme Islam, tapi ia hanya sekadar teori sosial, yang mana hanya sekadar nama sahaja Islam, tapi sebenarnya telah dipengaruhi oleh agenda-agenda barat, yang mana bawaan feminisme adalah untuk memperjuangkan hak-hak wanita, yang mana mungkin hak-hak wanita tu melanggar syarat-syarat, melanggar sebagai syarat-syarat wanita, melanggar syarat-syarat dalam Islam. Sebagai contoh, lelaki mempunyai hak, yang mana lelaki mempunyai hak untuk talak. Jadi feminisme Islam dia runtut juga bahawa perempuan pun sepatutnya ada hak untuk talak. Benda ini ialah salah satu benda yang bercanggah dalam sistem Islam, yang mana pengaruh ini, budaya ini telah dikuasai, telah dipengaruhi oleh budaya barat, yang mana feminisme Islam sekarang ini banyak dipengaruhi oleh budaya barat. Sebagai contoh lain ialah dalam kita tengok Sister in Islam. Sister in Islam yang mana dia banyak memperjuangkan hak kesamarataan wanita dengan lelaki. Contoh terdapat iddah dalam Islam ini. Maka dengan itu ahli majlis fatwa negeri Selangor telah mengharamkan sistem Islam ni kerana banyak wujudnya liberalisme dan sebagainya yang menyesatkan masyarakat, terutamanya masyarakat Islam, dan salah faham dalam masyarakat Islam. Jadi mereka ni hanya sekadar melindung bawah topik, walaupun mereka perjuangkan hak-hak kewanitaan, memakai nama feminisme Islam, tapi hanya sekadar memakai topeng saja. Feminisme Islam tu bukanlah sesungguhnya berjuang untuk kualitas Islam, tapi kebanyakannya mempunyai agenda-agenda tertentu yang menyebabkan berlakunya penjabaran yang tidak baik. Maksudnya boleh menyesatkan masyarakat dari segi sudah faham, terutamanya walaupun mereka menuntut hak-hak wanita, tapi sebenarnya hak-hak wanita itu tidak bersanggah daripada syariat Islam. Kesimpulannya, feminisme Islam adalah satu pemikiran yang muncul akibat berlakunya ketidakadilan terhadap wanita. Namun begitu, pendekatan ini perlu diteliti dengan lebih mendalam agar tidak berlaku sebarang percanggahan dengan syariah. Islam adalah agama yang sangat memuliakan wanita dan mengangkat darjat wanita. Tuntutan terhadap keadilan dan penentangan kepada kezaliman adalah selari dengan ajaran Islam. Namun, sekiranya suatu tuntutan itu bercanggah dengan Islam, maka ia perlu ditentang. Ini kerana pemikiran Islam perlu dipelihara agar tidak dipengaruhi oleh mana-mana fahaman yang bercanggah dengan syarak. Oleh itu, dicadangkan agar umat Islam, khususnya golongan wanita, dapat memperkukuhkan kefahaman terhadap ilmu Islam agar dapat membezakan ajaran Islam dengan ideologi yang bercanggah dengan syarak. Oleh itu, dengan isu feminisme Islam ini diharapkan agar ia dapat membuka mata masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menerima suatu fahaman. Bukan itu sahaja, diharapkan juga agar isu feminisme Islam ini dapat memelihara golongan wanita.